Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, semua sihat? Sihat. Okey, hari ini kita akan belajar tentang mudahnya halau serangga. Tahu tak kenapa? Tahu tak? Kenapa Tahu. tak? Okey, tak tahu kan? Okey, sebelum tu cikgu nak lukis dulu. Okey, sekejap tahu. Cikgu nak lukis, nanti awak teka apa yang cikgu lukis. Ni apa? Pokok panjang. Okey, sabar Ada lagi. Okey, ni apa? Buah. Buah apa tu? Buah apple, betul. Tepuk tangan. Okey, sabar. Ada lagi. Mesti awak semua tak dapat teka kan? Ni ialah ulat. Ulat ni buat apa? Dia Makan. Ya, betul. Dia makan apple tu. Okey, jadi daripada gambar yang cikgu lukis sebentar tadi, cikgu nak awak semua fikir apa perkataan yang terdapat dalam gambar ni. Boleh? Boleh. Dan cikgu nak awak tulis dulu dalam buku latihan awak. Okey. Cikgu beri masa 10 minit, kemudian cikgu akan soal awak, boleh? Boleh. Nak berapa perkataan cikgu? Sebanyak mungkin. Okey. Okey. Okey, sama boleh. Okey, cikgu ada lukis yang gambar baru. Okey, mula-mula rasa apa yang cikgu lukis ni? Saya tahu. Apa Suraya? Ini racun serangga. Betul. Sebab ini satu titik ialah mudahnya halau serangga. Oh. Okey, sambung kerja yang cikgu bagi tadi. Saya dah siap. Dah? Okey. Jadi cikgu nak setiap orang beri perkataan yang ada dalam gambar ni. Boleh? Okey. Yang pertama Suraya. Pokok cikgu. Pokok. Betul. Tepuk tangan. Okey. Yang kedua kuda. Atika. Apple cikgu. Apple. Yeay. Tepuk tangan. Yang ketiga pula Farah. Ulat. Yeay. Tepuk tangan. Okey, berdasarkan 3 perkataan yang cikgu tulis di depan ni, cikgu nak awak bina ayat. Boleh? Tapi jangan ambil perkataan yang awak berikan. Okey, Farah bina ayat mengenai perkataan pokok. Atika bina ayat daripada perkataan ulat. Dan Suraya perkataan apple. Boleh? Boleh. Cikgu beri masa 10 minit untuk awak bina ayat tersebut. Okey, 10 minit bermula dari sekarang. Okey, 10 minit telah tamat. Kamu semua dah siap? Dah. Okey.
pilih. Seraya nak cikgu. Oh, Suraya nak? Boleh. Okey. Suraya, sila tulis ayat awak berdasarkan perkataan racun. Boleh Suraya? Boleh cikgu. Tanya, tepuk tangan. Jadi, itulah sahaja untuk pembelajaran hari ini. Tanya kerana kamu semua telah mengeluarkan sekurang-kurangnya satu kosakata berdasarkan gambar yang cikgu berikan sebentar tadi. Kamu juga dapat membina ayat serta menulis di hadapan berdasarkan perkataan yang telah kamu berikan. Okey, nanti hantar buku latihan kamu atas meja cikgu untuk cikgu semak apa ayat yang telah kamu buat. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.